Baik, sekali lagi kepada anda semua selamat malam dan salam sejahtera dari Stadium MBPJ Kelana Jaya. Pentas kepada satu lagi aksi Liga Super yang cukup penting buat kedua-dua pasukan malam ini. Selangor FC turun dengan satu misi yang cukup jelas. 3 mata mampu melonjakkan mereka ke tangga kedua Liga, letakkan nasib di tangan sendiri. Namun di seberang sana Penang FC hadir bukan sekadar melengkapkan jadual. Harimau Kubang juga punya sesuatu yang diperjuangkan. Kemenangan malam ini mampu memperbaiki kedudukan mereka secara signifikan dalam tempoh seminit 2 ini. Sekali lagi hantaran pendek, peluang dan itu dia gol! Gregor Moraes. Satu set piece yang cukup menarik untuk pasukan Selangor. Hantaran daripada Hugo Bomas. Seperti sepakan sudut pertama, sedikit sahaja daripada beliau dan Gregor Moraes menjaringkan satu gol yang cukup menarik, Asmawi. Ya, betul Faris. Saya cukup tertarik kerana sekali lagi datangnya daripada set piece, pergerakan sepakan penjuru. Kita lihat kadang bola tersebut ada lantunan tetapi larian keluar ataupun larian out of the marking daripada pasukan pertahanan. Saya tidak rasa Wenzel berada dalam keadaan offside sebentar tadi kerana Selepas hantaran kedua ya, itu. betul. Ya. Okey, Pulau Pinang terlepas di situ, namun datang lagi Selangor. Gol! Hugo Bomas. Itulah dia yang kita katakan, apabila anda tidak mengambil peluang anda dalam sekelip mata, apa saja boleh berlaku. Dan Pulau Pinang dihukum. Tidak berjaya mengambil peluang seminit sebelum itu. Dengan counter attack yang dilakukan, Selangor menambah jaringan, Asmawi. Ya, betul. Ini counter attack berlaku ketika Faizal melihat pergerakan Bomas buat larian diagonal ke hadapan. First touch menggunakan kaki kiri. Ketika dia dapat juga menjenguk kedudukan Ramdan yang lewat keluar untuk menutup ruang. Jaringan kedua begitu baik kerana set piece libatkan 2 pemain jaringan kedua. Siapa yang dicari oleh beliau kali ini tinggi dan itu dia. Itu yang saya katakan. Set piece yang cukup bahaya daripada pasukan Selangor menghadirkan gol ketiga mereka pada malam ini. Dan jaringan yang cukup baik daripada Harith Haikal. 20 minit, 3 gol. Set pieces yang menarik, Asmawi. Kalau dilihat daripada segi antara lencongan bola tersebut membantu Harith Haikal daripada timing, lompatan dan attack the ball untuk kita lihat cara jaringan bola tu berlaku. Kelajuan di kawasan area tengah. Cari larian rakan, lecek masuk cantik daripada Faisal Alim. Thomas berada di situ dan percubaan diselamatkan oleh Ramadan. Sekali lagi Quintin Cheng pula. Percubaan asal dari Al-Rawabdi sebentar tadi diselamatkan. Follow up daripada Quintin agak tinggi. Ya, rematan pertama daripada Al-Rawabdi tepat ke arah Ramadan. Tampanan. Second ball, bola kedua untuk Quintin Cheng. Mungkin lebih daripada kedua pemain ini angle scoring yang lebih terbuka. Alvin Fortes kiri. Dia akan membuat percubaan. Gol! Alvin Fortes. Sepakan kaki kiri padu menewaskan penjaga gol pasukan Pulau Pinang, Ramadan Abdul Hamid. Kita berkira-kira di antara 3 mereka siapa yang akan diberikan tanggungjawab melakukan sepakan ini. Kita saksikan cukup tepat, cukup padu. Di balik fikiran mereka ada perlawanan penting pada 6 Mei nanti menentang Namdin. Pasti tidak mahu cedera, pasti mahu dalam keadaan cukup cergas. Pulau Pinang datang di bahagian kanan cantik. Kami yang cukup menarik. Adakah akan membuat percubaan? Satu shoot yang ataupun percubaan yang cukup menarik daripada Adib Raub. Syekh Izan berada di situ untuk menyelamatkan keadaan. Satu gerakan daripada Adib yang lebih kepada gelecekan dan perubahan timing gelecekan tersebut. Kaki kiri 2 kali dia membuat dummy sebelah dalam kanan. Kemudian mengubah kedudukan kaki kiri dan ini rematan. Dalam hati mereka mungkin mahu mendapatkan sekurang-kurangnya satu jaringan
memberikan positivity, namun Selangor yang datang untuk cuba menambahkan jaringan kelima. Tidak, belum lagi, dan bagaimana berjaya dikeluarkan. Elvin Fortes mempunyai peluang untuk menambah jaringan beliau, namun terkena tiang. Dan ini keadaannya sebentar tadi, satu hantaran yang cukup baik mencari Fortes. Dalam keadaan ini, kita saksikan cuba melakukan chip, berjaya sedikit diselamatkan oleh Ramadan, dan cutback untuk Moraes. Obilon. Dan itu dia, pengadil Afzal Hilmi meniupkan whistle penamat. Misi tercapai buat Selangor FC pada malam ini. 3 mata berharga yang membawa mereka selangkah lebih dekat ke sasaran musim ini. Itu yang pasti. Dalam malam yang penuh tekanan, boleh kita katakan, daripada MBPJ, Selangor FC 4, Penang FC 0.